Assalamualaikum, selamat malam, selamat datang. Okey, testing, testing, testing. Okey, sekarang baru start sebab tadi sikit. Okey, sekarang ni saya cakap dengar tak? Dan saya cuba share screen, ada nampak? Ada? Kalau ada minta tolong komen. Hello, ada tak? Ada ke? Hmm. Ah. Okey, ada. Okey, dengar boleh dengar. Lepas tu boleh kalau saya ada share screen, ada nampak uh, saya punya screen ataupun nampak video sahaja. Tak tolong, minta tolong kalau dengar komen. Dengar okey. Ada nampak ni tak share screen tak? Eh, Kejap Okey, nampak clear semua Okey. So, selamat datang semua. Terima kasih atas masa yang diluangkan untuk malam ini. Alright, so seperti biasa, setiap minggu saya akan buat satu analisis untuk keesokan hari je lah Okey, untuk hari ni, okey, saya recap dulu yang mana sekejap saya tengah cari sesuatu kat sini. Okey, right ni yang minggu lepas ni lah hari last hari apa Jumaat Okey lah hari Jumaat dan movement ini asalnya kemungkinan lah dia akan follow yang ni lah. Ini kemungkinan yang pertama lah terus bagi. Okey, tapi kalau kita tengok sekarang ni soya soybean oil dia ke bawah 70 daripada close hari Jumaat hari tu sampai ke bawah 78 ticks, about 80 ticks lah sekarang ni. Okey, sebelum itu ada 29 hari bulan, 29 hari bulan hari apa? 29 hari ya saya tak kalender. 29 Mei. 29 Mei adalah pada hari 29 Mei hari Khamis. Okey, hari Khamis hari tu saya punya saya punya chart mapping macam ni dia daripada open daripada open 3880 ni dia naik sampai 39 yang ni ke ke ada satu lagi 3960 betul lah 3960 ni. Lepas tu dia turun. Okey, yang saya menjagakan yang pada 29 hari bulan ni 29 hari bulan punya fokus ni 29 hari bulan 5 2025 saya ambil bacaan ni pada pukul 7.28 pagi. 7 pagi 7.30 pagi 7.28 dia punya movement dia yang macam ni lah. Yang ni, yang ini sekarang ni. So dia sekarang baru sampai ke 3855 3855 3855 kat sini. So kalau dia turun esok ni, kalau dia turun esok kemungkinan dia turun sini lah 3822 ni, 3822. Ah itu yang daripada view yang 29 hari bulan hari itulah. Tapi
adakah dia valid lagi sampai esok ni? Okay, adakah dia valid sampai esok? Dia setiap hari dia berubah untuk uh, apa ni? Saya punya fokus ni dia setiap hari dia akan berubah. Tengok keadaan market. Kalau kita tengok sekarang ni, dia punya reversal date reversal date dia daripada next adalah 2 Jun actually dia punya reversal date actually ada satu inversion pada 2 Jun. Okay, tapi 2 Jun hari inilah, hari ini market tutup, jadi 2 Jun tu dia akan diajakkan ke next day 3 Jun. So esok, jadi esok ni ada kemungkinan dia turun sikit ke 3848 ni. Kita tengok ada diagonal resistance kat sini. Okay, yang kita nampak kat sini diagonal resistance. Ni overview yang secara kasarnya lah 3855 lah lebih kurang 3855 dia turun. Lepas tu dia akan ada kenaikan lah. Kalau inversion ni ada, kalau dia ada, kita tengoklah kalau dia punya movement tu uh, boleh jadi dia boleh jadi naik sikit dia naik sikit ke ataupun sideways sikit je. Lepas tu dia sambung turun balik. Sebab kat sini dia ada macam inversion ni kalau kita tengok statistically pada range ni lah, macam minggu lepas ada saya tunjukkan dia punya range yang inversion tu kerap terjadi. Okey, inversion tu kerap ada lah. Maksudnya pada bulan Mei ni inversion ada, sentiasa ada. Dia inversion yang merah ni dia sentiasa ada. Ni pun ada, dia ada, yang ni ada, dia ambil. Yang ni ada. Inversion ni dia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi pada bulan Mei, bulan April pun, daripada bulan April ni dia sentiasa ada. Inversion ni sentiasa ada. Sentiasa ada tu maksudnya dia sampai ke inversion date tu dia reverse. Sampai dia reverse. Okay, so kat sini kita boleh assume yang dia akan reverse lah. Tapi dia punya reversal ni dalam masa satu hari saja. Dalam masa satu hari ni, market tak cukup untuk naik lebih tinggi. Okay? Market tak cukup masa. Market tak cukup masa untuk naik lagi tinggi. Tak logik lah dalam masa satu hari tu. Dia nak naik sampai 4116 daripada 3878 ni nak naik sampai 4116. Dia punya movement kenaikan ni 236 ticks lah. Kalau untuk CPO sekarang 200 ticks daily range tu dah susah lah sekarang ni lah. Tak macam tahun 2021, 2022. Yang tu satu hari boleh jadi 250, 200 tick, 300 tick. Dalam sehari dia punya range tu possible. Okay, untuk sekarang ni dia punya range tu adalah dalam 92, yang ni dalam 100 lah, 100 lebih lah, 100 sampai 100 lah. Biasa ni 86, 90 kan dalam satu 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 daily bar ni. Tak sampai 100 lah. Paling besar pun yang ni kita tengok dalam 130 lebih kurang. Dia tak sampai 200. Yang ni ada tak 200? Tak ada juga. 132 lebih kurang enggak ah. Yang ni pun ada, paling besar pun kita nampak kat sini 172 lah, tak sampai 200 lebih lah. Okey. So kalau ada betul-betul kenaikan pun sampai 200 kenaikan esok ni macam tak logik lah. Kalau kita tengok soya ni pun, alamak, terkelus pula. Boleh buka balik tak? Okey, boleh buka balik. Okey, kalau kita tengok soya ni pun dia tak adalah ada kenaikan yang abnormal ataupun yang tak tahu lah esok pagi kan. Kalau esok pagi dia tiba-tiba naik sampai atas ni kan, mungkinlah ada kenaikan lah. Tapi so far kalau kita tengok dia punya daily range tu tak sampai lah 200 tick tu. Kemungkinan dia ada sideways ke ataupun range yang dalam 50-60 tick ke atas baru dia turun bawah. Okey, jadi ini ada kemungkinan dia macam ni lah. Okey. Ini kemungkinan yang pertama lah. Yang ini saya assume yang kalau dia tak ada lah, kalau inversion ni tak ada tu maksudnya dia tak respon lah, dia tak merespon kat sini. Dia akan merespon pada next reversal date dia yang ini, yang nampak tak ni 4 Jun ni, 4 Jun ni dia turun sikit lagi lah ke bawah ni. 3839
Lepas tu dia terus naik sehingga ke next reverse day lah 12 Jun. Okey, itu yang kedua lah. Ataupun dia ada masa lagi untuk turun lebih jauh. Dia ada masa lagi untuk turun lebih jauh. Kalau dia turun lebih jauh, possible untuk sampai 3679 lah. Okay, ini secara kasar. Ini secara kasar dia boleh turun sampai 3679. Ataupun mana kita punya inversion tadi? Hilang. Okay, 3679 ataupun sekadar 3855 ni dia naik balik. 3855 kat mana? 3855 ni lah dia turun balik ke sini. Dia turun balik ke sini. Okay, dia turun balik ke sini. Dia sideway. Lepas tu dia sambung turun. Okay, ini macam mana saya dapat chart mapping yang macam ni? Ini adalah rujukan pada kejap saya cari dia punya date dia. 2024. 1/5 2024. Okey. So seperti biasa, seperti yang minggu lepas dan minggu sebelumnya, apa yang saya buat adalah saya akan marking dia punya range. Dia punya range. Okey, dia punya range. Ya. Okey. Semua nampak okey sebab saya pun sambil-sambil memerhati chat ni. Kalau tak nampak bagi tahu semua clear, tak ada blur sebab sebelum ni saya buat dekat Telegram. Saya tengok balik saya test balik dengan hari tu saya test dengan Nick. Apa tu, memang ada blur lah, memang ada masalah lah daripada saya punya Telegram. Mungkin dekat Telegram yang untuk for Mac OS ni tak compatible untuk stream kot. Saya tak tahulah, mungkin lah. So malah nak troubleshoot lebih-lebih, so buatlah pakai platform lain. So okay, kat sini saya marking warna merah sebagai yang latest lah. Okay, sekejap saya padam dulu lah. Saya padam dulu yang ini supaya tak confuse. Confuse tak ada banyak garis-garis ni. Visibility day kita nampak. Right. Okay, so secara kasarnya dia akan turun ke 3855 ataupun 3679 baru naik. Ataupun dia sideway, dia turun. Okay, itu secara kasarnya lah. Okay, secara detailnya kita perlu tengok previous punya movement lah macam mana. Previous punya movement macam mana. Yang ini saya gunakan kaedah daripada Novel Tunnel yang mana parts untuk analisa yang ini, parts dia adalah di bawah tajuk Great Cotton Campaign. Great Cotton Campaign Cotton Campaign kot. Something like that lah. Great Cotton Campaign. Dia berkaitan dengan cotton lah, cotton. Dengan major motor campaign. Okay, bolehlah try tengok kat situ. Dia ada date dengan harga yang follow dia punya gun punya forecast lah. Okay. Yang mana dia kesimpulan dia adalah movement yang sama berlaku pada tahun 1920 something, still responsif ataupun still repeat balik pada tahun 20 something, 2023 macam tu dia still repeat balik. Macam saya pernah buat webinar sebelum ni, saya tunjukkan pergerakan tu sama, serupa dengan Con, Tesla, dia sama, dia punya movement tu sama. Jadi kesimpulannya, kalau ada movement yang sama pada sebelum ini, dia akan repeat balik movement tu pada masa sekarang. Okey, jadi sekarang ni kita cari mana movement yang lebih kurang sama macam sekarang ni. Okey, so sekarang ni saya nak cari movement yang daripada 4150 turun ke 3696 naik ke 3998 turun ke 3774 naik ke 3996 dan sampai sini. Okey, saya nak movement yang macam tu. Okey.
screenshot sebagai reference. Okey, kejap. Okay. So, saya akan cari movement yang terkini lah, paling senang yang terkini yang ni. Daripada merah ni naik ke atas, dia turun balik. Macam mana? Ada tak? Daripada merah ke merah. Okay, daripada merah ke merah. Dia turun balik. Okay. Ni reference kita Ni reference kita. Kan, daripada merah ke merah. Uh, so, sama tak? Lebih kurang lah, cuma dia tak sampai ke bawah. Okey. Kita boleh ambil lah dia punya ni, tapi dia punya reliability tu mungkin kurang kalau kita jumpa ada yang movement yang sampai ke bawah ni 3679. Lepas tu dia naik sampai daripada dia sebenarnya movement dia daripada biru ke biru kan. Daripada biru ke biru. Biru ke biru, naik ke biru yang ini, baru dia main dekat merah. Sini, 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 sini. Okey, kalau kat sini kita nampak dia punya sideway tu dah nampak okey lah, sama lah. Okey, cumanya sekarang ni kita ada berapa hari untuk turun, berapa hari untuk naik. Okey, kalau dekat sini kita ada 1 hari untuk turun dan 1 hari untuk naik. Jadi kita sekarang kita punya harga dekat sini. Kita punya harga dekat sini. Okey, katalah kalau dia turun, dia ada 1 hari untuk turun dan 1 hari untuk naik. Kita boleh refer yang yang ini lah. Sebabnya tak boleh juga. Kalau dia naik, dia kena turun lebih jauh. Kalau dia turun daripada maksud saya macam ni tau. Esok 3 Jun tau. Ni 3 Jun. Yang ni 4 Jun. Daripada 4 Jun nak ke 12 Jun, berapa hari? Daripada 4 Jun ke 12 Jun. Ya. Susah sebenarnya nak buat analisa ni. Daripada 4 Jun ke 12 Jun, dia ambil masa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari Dia ambil masa 10 hari. Dia ambil masa 10 hari calendar day. 10 calendar days. Okay, 10 calendar days tu kita boleh okay, ni sampai tak 10 calendar days? 10 calendar days lepas sini. 6, 7, 8, 12. Boleh lah sini. Jadi kita boleh assume yang mungkin dia daripada sini. Ni boleh lah, kita boleh cuba ambil dia punya movement yang ini. Okay, sekarang ni kita punya price dia stop dekat 3878. Okay, 3878. Kemungkinan dia akan follow yang ini lah. Dia ambil 1 hari naik, lepas tu 10 hari turun lah. 10 hari turun. Ini panjang sikit lah. Dia tak sampai 10 hari. Tapi panjang dia 6 hari tu. Kita ada cuti tak minggu depan? Kita ada cuti minggu depan? 8 hari Raya Haji kita cuti tak Monday Macam tak kan? Tak cuti kan? Okay, kalau tak cuti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 8 hari. Betul lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 hari. Okey, kita boleh pakai yang ni. Betul lah, 8 hari. Kalau 8 hari, kita boleh pakai yang ini. Daripada sini, high ke low ni, 6, 7, 8. Okey, 8 hari lebih kurang lah. 6, 6 7, 7 hari tu lebih kurang lah. Okey, kita boleh refer yang ini. Yang ini. Dia punya movement dia sekarang ni dekat sini. Kita dekat sini, naik sehari atau 2 hari, turun balik. Okey, yang ni lah. Yang ini. Naik sehari, turun balik. Okay. So, kita boleh refer yang ini. Saya akan keluarkan dia. Letak tepi. Okay, yang ini kita
Tekan dia. Okay. So ni delete dulu. Okay. Kita punya zone semua okey tak? Kita punya zone ni dah outdated ke belum? Okay, so far masih terpakai lagi, masih boleh pakai lagi. Okay, saya akan pakai existing zone. Okay, so kita akan cuba buat marking lah kat sini. Kita berada di sini, dan kita akan cuba buat marking. Okay, low kat sini sampai ke 3847. 3847 dekat sini. Okay, dia nak naik sampai sini, kemungkinan dia akan naik semula ke 3965. 3965 kat mana? 3965. Dia naik balik ke sini. Dia naik balik ke sini. Dia naik balik ke sini. So, nampak macam tadi kan? Ha, kan? 3865. Dia nampak macam sama je. Ha, dia sama je lebih kurangnya. Dia turun balik. Lepas tu dia naik. Ini berapa hari bulan ni? Ini 21 hari bulan 5, 24. 21 hari bulan 5 ke? Lebih kurang lah. Okey. 21 bulan 5. Ini, saya refer yang ini. Yang ini pun boleh pakai juga. Okey, so okey. Saya akan buat dua Satu yang ini, satu yang ini. Saya buat yang ini dulu Yang ini dulu. Ini reference saya yang sebelum ini. Dia masih valid lagi lah. Okey, kalau macam ni, sekarang ni kita berada dekat yang ini. Okey, dah yang ini. Dia baru naik sampai ke 3886 lebih kurang. 3886. Dia mungkin dia turun sikit ke bawah ni. Kalau kita tengok ini, dia akan naik lah. Dia akan naik sampai sini dulu. Okay, kita refer ke candle yang hijau ni. Candle yang hijau ni dia naik dulu sampai sini. Dia turun balik. Tapi dia dah touch kat bawah ni. Hari Jumaat hari tu kan. Okay, so kita start daripada bawah ni. Dia naik sampai ke sini. Okay. Kalau dia turun pun, dia turun sampai sini je. Turun sampai sini je, dia naik balik. Sampai sini lah. Sampai sini. Ini open kan? Open. Dia naik, dia turun. Dia open, maksudnya dia open kat atas ni. Dia akan open kat atas ni. Maksudnya candle merah tu dia akan sampai atas. Ni. Dia akan naik sampai atas ni. Naik atas ni. Lepas tu baru dia turun balik. Dia turun balik sampai sini lah. Sampai sini. Macam banyak sangat pula tak boleh ni, tak boleh sebab dia sideway. Satu, dua, dah confuse ni. Satu hari naik, satu hari turun, satu hari naik kan. Satu hari naik, 8 hari turun. Satu hari naik, 8 hari turun. Ini dah tak boleh dah. Okey, ini dah tak boleh. Sorry, ini dah tak boleh dah. Satu hari naik, 8 hari turun dah tak boleh dah yang ni. Okey, kita stick pada yang ni lah. Stick pada yang ni. Sorry. Okey. Ini kita refer yang ini. Sekarang dia dah sampai sini. Kalau ikutkan yang ini, dia dah sampai bawah. Dia dah sampai dekat open yang hijau ni. Jadi, regardless apa yang terjadi dekat Soya tu, kemungkinan FCPO akan ignore lah apa yang terjadi dekat Soya tu. Jadi, kalau macam ni, dia akan follow terus naik. Dia akan terus naik. Apa ni? Dia mungkin akan terus naik. Kalau kita nak buy pun susah lah. Kalau terjadi macam ni susah nak buy lah. Kalau kita nak buy pun mungkin kat area sini dia kalau ada sideways sikit ataupun ada pullback sikit kat sini lah boleh buy. 3916. 3916. Lepas tu dia tu pun tak boleh target banyak dalam dia naik satu level ni je. Dia touch sampai satu resistance zone ni. Okay. Paling tinggi pun sini lah.
Ha, tapi kalau kita nak ngam-ngam yang ini, dia naik sampai sini je 3942 ni, 3940. Ha, lepas tu dia pull back sikit. Dia pull back sikit, dia open dekat next candle tu, barulah dia naik tinggi. Naik tinggi sampai 3965. 3965 ni, lepas tu dia ada sideways kat sini. Sebab apa sideways? Sebab ni ada apa open close dengan open ni dia rapat. Kalau macam tu dia biasanya dia akan sideways. Dia akan sideways kat sini. Kalau sideways kita sell lah dekat sini 3956 ni. Sell sampai ke bawah. Sampai ke berapa? Sampai ke 12 Jun lah. Sampai ke 12 Jun. Sampai ke 12 Jun. Last bawah sekali berapa ni? 3830. 3830 sampai bawah ni lah. Kalau kita nak hold. Tapi dalam masa 2 Jun, sorry, 4 Jun sampai ke um, 12 Jun, lama kan 8 hari. 8 hari dengan movement yang 118 ticks tu agak-agak berbaloi tak untuk hold? Berbaloi tak untuk hold selama 8 hari? 8 hari 118. Pada saya lah 118 hari untuk hold selama 8 hari ni tak berbaloi lah. Jadi tak berbaloi. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita ambil intraday lah. Kita ambil intraday. Kalau ambil intraday, uh, kita ambil candle by candle. Let's say benda ni jadi esok kalau jadi dia ikut follow yang ni sampai 3956 ni dia reverse. Okey, boleh sell kat sini, boleh sell kat sini. Lepas tu TP dekat kita tengok candle by candle lah. Kalau TP ni dekat sini. Dia TP dekat 3893. 3893. Okey, dekat sini kita TP dulu. Kalau nak sell, kalau kita sell lah, kita TP dulu kat sini. Kalau dia pullback kat mana? Dia akan pullback sampai 3920. Dia akan naik 3920. 3920. Kita sell balik dekat 3920. Ada label kita kan? Kita punya label ada kat sini, 3920. Okey, kita sell balik kat sini. Katalah kita ambil daripada atas ni, sampai sini, 69. Kira kita ambil 50 lah, 50 sehari. Yang ni pun 50. Okey dah, dah 100. Dah 100. Lepas tu, next day dia akan naik semula ke 3901. 3901. Okey, kat sini, area sini. Dekat sini, kemungkinan akan ada new uh, resistance lah. Lepas market ni terbentuk apa semua, mungkin ada satu resistance baru kat sini. Resistance baru dekat area 3901 ni. So kita boleh sell kat sini. Sell balik kat sini. Mungkin dapat lagi 50 ataupun 60. Dah 150 ticks. Ni kalau kita sell, 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 sell. Sebab kita tahu direction. Nak ke bawah, kita fokus je lah kepada sell. Memang ada pullback ke atas ni, buy ni, tapi kita tak tahu sama ada buy ni naik tinggi ataupun naik rendah. Jadi better kita tunggu untuk sell sahaja. Okay, itu yang first lah. Kemungkinan dia dia naik sampai 3966 lah, 3965 ni, 3966 ni turun balik. Turun sampai 3840 something lah. 3830, 3840 lah. Okey, ni yang pertama lah. Kemungkinan dia dekat sini. Ini. Pada bulan ni. 18 Jun. Untuk reference. Okey, ni yang pertama kemungkinan dia. Okey, yang kedua, kita cari lagi ada tak yang seakan-akan dia yang mana bergerakkan ni daripada merah ke merah. Refer balik yang ni. Merah ke merah. Okey.
Merah ke merah. Hmm, ni macam sama. Ni. Okey, dia daripada atas ke bawah, merah sampai merah, dia turun balik. Okey, yang ni. Okey, kalau yang macam ni, dia terus naik Dia terus naik ni, in case kalau inversion ni tak ada, kalau inversion ni tak aktif dia akan terus naik. Dia akan turun, dia akan turun ke sampai ke di 4 Jun. Okey, dia turun sampai 4 Jun sini. Kalau dia turun sampai sini sahaja, esok sideway lah dia punya level, ataupun kalau dia nak turun pun sampai 3774. Ha, katalah dia sideway dan terus naik sideway dan terus naik, dia akan kita ada 8 hari untuk naik lah. 8 hari untuk naik. 8 hari untuk naik. Kalau macam ni, ada tak 8 hari dia? 8 hari naik. Okey, ada 8 hari untuk naik tu, ada kat sini. So ini kita punya yang kedua. Kita jangan confident sangat yang dia akan turun. Ada kemungkinan juga kalau dia naik. Kalau dia naik macam mana? Kalau dia naik macam mana? So kita plan lah. Kalau dia naik macam mana? Kita punya level tadi macam mana Ya. Okay, kalau tengok macam ni, okay, apa yang saya boleh buat kesimpulan adalah selagi market berada dekat atas 3916, 3925 ni, dia akan ke atas lah. Once dia turun 3916, 3925 ni, dia lebih ke bawah. Ini kita punya nak confirmkan lah dia punya bias market tu nak ke mana. Let's say kalau market tu 3916, kita dah buy kan, dia turun balik 3916, janganlah hold lagi, cut je lah. Kalau dia turun, kalau kita ada sell kat sini kan, katalah dia naik kan, esok ni dia naik sampai sini, lepas tu kita sell, dia naik lagi atas ni. Cut je lah dulu, janganlah berharap lagi. Dia dah atas 3916 ni, uh, kira dia kuat naik lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia ngam-ngam kat bawah ni sekarang ni. Low dia ngam-ngam low kat sini, dia naik balik sampai kita refer ke candle yang ini, candle yang ni. Okey, kalau kita refer candle yang itu, dia akan naik dulu kan, dia akan naik dulu sampai ke, naik terus, dia naik terus dia naik sini, dia naik sini, lepas tu dia turun, dia close ke sini, dia open candle hijau, dia naik double top kat sini. Okay, dia close. Sideways teruk juga lah ni kalau dia jadi macam ni. Range dia lebih kurang sini lah range dia. Tak best ke market kalau dia naik ni. Kalau dia naik macam ni, tak best lah. Dia akan naik, cumanya dia punya range tu, dia tak boleh, kita tak boleh nak OV. Kita tak boleh nak OV. Dia naik tinggi ni nampaknya. Dia naik tinggi. Okay. Bila dia nampak tak? Dekat 3916, 3925 ni, dia tak turun. Okay, walaupun dia sideways. Cuma kita kena tahan lah. Kalau tahan, tahan lah. Kalau dalam masa 8 hari, kita nak hold sebanyak 213 pun saya rasa masih tak berbaloi lagi lah 8 hari 213 ticks. So, kalau dia betul sideways kat sini kan, ambil lah kat sini, buy sini, buy sini, buy kat sini, buy kat sini. Berapa kali kan? Lepas tu, dia pull back, boleh buy kat 3936, 3942 ni. Kalau untuk hold, kalau tahan untuk hold, dia sideways kat sini, hold je lah.
Ini yang kemungkinan kedua lah. Kemungkinan kedua. Esok dia jalan macam mana tu, mungkin dia akan jalan sampai sini je. Lusa dia jalan sampai sini. Lepas tu esok kan, the day after tomorrow tu, mungkin dia jalan sampai sini. Barulah dia naik. Dia bukannya esok ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia terus naik macam tu. Dia tak. Dia mungkin esok dia naik slow-slow sampai sini. Dia ataupun dia gap terus atas ni, dia turun slow-slow sampai market habis. Lepas tu esok dia naik sini pula. Dia jalan sampai sini. Okey, tutup. 5 hari pula. Dia buat macam ni. Ni esok ni, ini punya perjalanan ni bukannya untuk esok saja. Kemungkinan dia akan berubah. Okay, ni yang kedua lah. Dia punya overview. Overview yang kedua lah kalau dia naik. Kalau dia turun yang macam tadi lah, yang first tu. Dia sampai atas 3965, 3966 ni, dia turun balik. Kalau dia dapat turun balik bawah 3916, ini. Kalau dia dapat turun balik 3916, dia akan turun lah. Market akan turun lah. Tapi kalau dia terus naik, maksudnya inversion ni memang tak ada lah. Ni kita boleh confirm kat sini lah. Atas 3925 ni dia terus naik. Dia bukan terus naik lah, dia sideway yang kemungkinan besar dia akan naik lebih tinggi sehingga 4100. Ah. Ada lagi tak possibility yang lain? Kita cuba carilah. 2022 market memang gila. Satu hari range sampai 240. Yang ni berapa ni? 300. 358. 2022. Ni tak boleh lah nak jadi reference sebabnya dia punya movement pun macam tak tak ikut, tak follow yang kita punya sekarang ni. Lagi tak ada. Tak ada dah. Ini okey, yang ni ada pattern dia. Okey, ada pattern dia kat sini. Macam ada lah. Biru, merah. Ada tak? Tak ada lah. Satu, lepas tu turun 8 hari. 3 hari, 8 hari. Ni pun mungkin juga. Ni pun mungkin juga. Turun 1 hari, naik 1 hari, turun 8 hari. 7 hari. 8 hari lebih kurang lah. Kat sini ada titik tengah. Titik tengah ni kalau dalam cycle, dia satu reversal yang reversal yang valid lah. Sebabnya dalam satu cycle tu ada, dia punya movement tu boleh jadi macam ni. Dia naik dulu, lepas tu baru turun. Dekat tengah-tengah ni, dia akan jadi something lah. Dekat tengah-tengah ni. Di antara dua reversal date ni, tengah-tengah ni dia boleh jadi dia turun dulu, dia naik apa ni nama dia? Retracement yang tinggi, lepas tu dia turun balik. Ni dia punya line tengah dia. Macam ni ya. Dia turun, dia naik, lepas tu dia turun balik. Okay, so ini 8 hari. Boleh jadi. Dalam market semua boleh jadi Okey, tapi level-level dia pun lebih kurang sama. Low dia dekat sini adalah 3852. Low yang kita ada sekarang ni 3848. Low 3848. 48, 49, 50, 51, 4 tick beza. Tak beza jauh. Jadi kita boleh ambil inilah. Kita boleh katakan ini boleh follow. Sebab dia ada dia punya perkaitan ataupun benda-benda yang lebih kurang sama.
Okey, kalau kita ambil yang ini, dia dah sampai ke bawah ni dan dia close dekat sini. Okey, dia dah close kat sini. So mungkin esok gap up open sini, dia turun sikit. Dia turun sikit. Sikit tu dekat mana? Sikit tu, okey, sebab sini ada gap. Kalau sini ada gap, biasanya saya akan ambil 61.8% daripada close to open. Okey, daripada close to open. Ni saya punya preference, saya tak ada betul, tak ada salah. Ini ya apa yang saya perhatikan. Biasanya market tu akan respon lah dekat level-level ni. Level 61.8% dekat gap ni. Okey. Okey. Eh, ah, dia naik sini, dia pull back sikit. Okey, lebih kurang kan? So kita nak cari level kat mana kita nak buy ni. Okey, kalau dia naik kat mana kita nak buy? Kita refer kepada candle hijau ni. Candle yang hijau ni. Okey, kita boleh buy kat sini. Buy ataupun tunggulah dia naik atas ni, boleh buy kat sini ataupun tunggulah dia yang ini sebab dia punya candle tu tegak ke atas kan. Tegak ke atas. Okey, kita boleh cakapkan dia tegak ke atas ni sampai atas. Sampai sini boleh jadi sampai sini. Okey, sini tu berapa? Sini tu 4087. 4087. Okey. Dalam perjalanan dia daripada 3895 ke 4087 tu takkan tak ada pullback kan? Ada. Dekat situlah kita nak masuk. Macam mana kita nak masuk? Dekat level-level ni lah. Dekat level-level resistance become support ni lah kita akan buy. Kat resistance become support ni kita akan buy. Dekat mana tak tahu. Makin ni akan pullback kat sini ke, pullback kat sini ke. Kita ready lah kat semua support resistance, resistance become support ni. Mana-mana. Ambil yang mana-mana ni. Kalau ada pullback je, buy. Demi target dia, max sampai sini. Kalau dah sampai sini, janganlah buy dah. Sebab kita punya candle reference tu sampai sini je. Lepas sampai sini, dia akan turun lah. Kalau yang macam ni, kita nampak dia gap down lah. Tapi 20-25 ni gap down dia tak adalah kejam sangat sampai macam dulu dia punya kejam dia 156 ticks sekali gap down. 27 dengan 28 hari bulan ni dalam masa satu hari ini bukannya peralihan kontrak ke apa, ini adalah gap yang valid lah. Dalam masa sehari 156 ticks dia gap. Rasanya sekarang ni dia dah jarang lah, CPO dah jarang lah buat perangai macam tu. Okay, so ni dia punya secara kasarnya movement dia macam ni. Dia terus naik. Tapi untuk CPO macam tak logik lah dia nak bergerak macam ni terus kan. Melainkan kalau gap, kalau gap tu daripada pukul 6 sampai pukul 9 malam tu dia gap, nasib lah. Kalau sell nasib lah. Okay, atas 3916 ni, pada pandangan saya lah, kalau atas 3916, 3925 ni jangan buy, jangan sell. Jangan sell. Atas daripada ni jangan sell. Kalau ikut kita punya analisis yang kita buat tadi sampai sekarang ni, atas 3916 ni jangan sell, buy. Okay. So kalau dia follow yang ini, buy lah dekat resistance become support ni. Dia naik ni resistance become support, buy. Lepas tu kita kena berjaga-jagalah dengan analisa kita yang pertama tadi tu. Kalau kita buy, target dekat sini lah 3966 tu, ataupun bila dah sampai 3966 tu, kalau nampak ada reversal candle yang kuat macam pin bar ke apa ke kan, outside bar warna merah ke, lepas tu dia turun balik ke bawah tu, dah lah, janganlah buy lagi. Itu mungkin dia akan jadi macam ni. Diikuti pula dengan sideways kat sini. Memang kemungkinan besar dia akan turun. Tapi bila dia dah naik atas ni 3966 ni, kita boleh lah nak katakan dia akan naik lagi. Naik sampai mana? Sampai 4087, 4096 ni.
Okey. Nah, kalau movement yang macam ni mungkin dalam masa 2 hari lah, sebab yang ni dia tunjukkan candle ni 1 hari, satu candle. Mungkin ni boleh dalam 2 hari dia naik lah ke sini. Okey, kalau dia naik dalam 2 hari sampai sini, kita boleh jadikan uh, hmm, apa tu, ni movement pada 26 April 2021 ni sebagai reference. Okey, ni yang ketiga. Biasa saya buat 3 je lah. Okey, ini yang pertama. Sampai atas ni kalau kita buy, yang penting 391, 3916, 3925 ni dia naik. Yang ni pun mengatakan atas 3916 dia naik. Yang ni pun mengatakan atas 3916 dia naik. Yang ini pula 3916 dia naik. Bila dia turun balik 3916 dia turun. So kita punya critical level ni kat sini lah. Kita punya critical apa ni, critical point ke, zone ke, level ke, sekatilah apa benda lah. Tapi area ni lah yang menunjuk, yang menentukan kita punya decision ni lah. Nak buy ke nak sell. Begitulah. Tapi antara tiga-tiga ni tak ada satu pun yang open ke bawah dulu Ada kemungkinan jugalah CPU akan ignore buy, dia naik balik. Sama ada dia ignore soybean oil punya movement, ataupun esok pagi soya ni naik balik. Dia naik sama level dengan ni, sama level dengan hari Jumaat punya harga kat sini. Dia akan naik. Kemungkinan lah. Nampak ni, dia ada hijau ni. Mungkin lah esok pagi pukul 8 pagi dia open. Dari sini lah. Dah. Begitulah. Apa yang saya nampak begitulah. Esok kemungkinan macam ni, ataupun macam ni, ataupun macam ni. Tapi antara ketiga-tiga tu yang kita nampak dia akan naik dulu. So pagi tu buy je lah dulu. Buy kat mana? Itu terpulang lah dekat masing-masing punya teknik. Nak buy dekat 61.8% retracement ke. Sekati lah. Itu saya tak campur yang saya boleh berikan adalah inilah mapping dia. Nak masuk macam mana tu terpulang. Okey, itu 1, 2, 3 movement untuk esok, kemungkinan untuk esok Okey. Settle 10.50. Kita tengok soalan pula. Oh, tak ada soalan. Cantik. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak so far? Ada soalan? So far ada soalan tak? Saya tengok kat NJ ada soalan tak? Kat NJ pun tak ada soalan. Okey, tak ada soalan. Soalan tak ada soalan Alright, kalau tak ada soalan, betul. Okey, saya buka 30 saat dari sekarang 30 saat. Saya bagi peluang 30 saat. Kalau nak tanya esok ni, antara kita punya apa mapping ni, saya menjangkakan kalau saya punya personal opinion lah, saya lebih kepada yang ni. Lebih kepada yang ni. Yang first ni. Sebabnya saya menjangkakan yang inversion ni ada. Inversion ni ada, jadi dia akan naik dulu. Naik dulu, kemudian baru dia turun. Dia turun. Bila jauh ni, biasanya penurunan ni macam sideways lah. Range daripada 3774 hingga 3966 ni, kalau dia turun ni tak jauh. Kalau kita tengok apa historical punya data tu, dia tak jauh lah dia pergi. Okey, ini adalah movement untuk dia good for tomorrow lah. Good for tomorrow. Good for tomorrow.
So untuk Rabu, Khamis, Jumaat tu kalau nak yang hari-hari tu boleh lah. Boleh subscribe kat saya punya tu lah ataupun jadi saya punya klien. Hari-hari saya update movement setiap pagi sebelum market buka. Okay. So itu saja untuk malam ni. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan kita punya sesi malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Has. Terima kasih semua atas masa anda. Assalamualaikum, selamat malam.